Apakah hukum bercinta? Hukumnya harus. Kenapa? Cinta itu perasaan sangat ingin untuk hidup bersama. Itu cinta. Kita pergi minta anak orang, "Pang, pergi tengok." Okey, mak orang kata comel juga, aku nak tunjuk kamu, mari pergi tengok. Kita pergi tengok, tengok pun kenang juga, tujulah. Tak ikatan pertunangan. Okey, adakah kita jatuh cinta gitu? Tak, kita baru suka tengok dia. Tak, selang sebulan duk tanya khabar, kita rasa suka dah. Lelang 2 bulan lagi kita sudah rasa sayang dia tu. Tak, itu dipanggil cinta. Harus pada syarak dengan tujuan ambil sebagai pasangan hidup. Yang haram couple. Apa makna couple? Keluar berjumpa berduaan. Hukumnya haram. Faham? Dan berkapel. Nampak? Berkapel apa? Berpasangan makna pergi pantai berdua, pergi latar payung berdua, pergi mandi air terjun berdua, pergi pasar berdua, pergi jalan raya berdua. Haram kerana tidak ada ikatan perkahwinan. Okey?